Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bertemu kembali dengan Cikgu Fidah pada minggu ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5. Cikgu mendoakan murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Pada pagi ini, cikgu akan mengajar menggunakan kemahiran membaca. Diminta semua murid untuk bersiap sedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Sila buka buku teks halaman 3. Tajuk pelajaran kita pada pagi ini adalah Bank Rezeki Bergerak. Kemahiran membaca. Standard pembelajaran 2.1.1 iaitu membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberi respon. Sebelum kita meneruskan dengan bacaan, sukalah cikgu untuk bertanyakan kepada kamu, apakah yang kamu faham tentang Bank Rezeki Bergerak? Bank atau bank? Bank biasa dikaitkan dengan simpanan yang disimpan untuk kegunaan apabila diperlukan. Manakala rezeki pula dikaitkan dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan sehari-hari. Bergerak pula dikaitkan dengan tidak duduk diam atau pergi menuju ke suatu tempat. Jadi bolehlah kita katakan tajuk hari ini adalah bekalan yang disimpan untuk kehidupan sehari-hari dan digerakkan pada golongan sasar. Baiklah murid-murid, mari kita baca petikan yang terdapat dalam halaman 3. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Seri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Adakah murid-murid membaca bersama saya tadi? Bagus. Baiklah murid-murid, setelah membaca petikan tersebut, mari kita memahami teks yang hendak disampaikan pada halaman 3. Bermula pada perenggan pertama. Rakan Taman Seri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di perkarangan Dewan Utama Taman Seri Damai. Baiklah, ini adalah Rakan Taman Seri Damai. Okey,
berada di Dewan Utama Taman Sri Damai dalam program perasmian. Okey. Dipotong tu reben. Okey. Perasmian untuk melancarkan program Bank Rezeki Bergerak. Okey. Ini adalah ahli masyarakat Taman Sri Damai. Pada perenggan kedua, tujuan program Bank Rezeki ditubuhkan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk. Pembaziran ni maksudnya lebihan bahan makanan. Ada sesetengah penduduk atau ada sesetengah individu berkemampuan membeli lebih daripada orang lain. Ada masa sehingga barangan yang dibeli itu rosak sebelum digunakan. Begitu juga dengan pengusaha kedai runcit dan pasar raya. Jadi sekiranya mereka berkemampuan untuk membeli lebihan barangan, bolehlah mereka sumbangkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Apa mereka dapat? Mereka akan dapat pahala sedekah. Tujuannya untuk meringankan bebanan golongan miskin. Orang miskin yang pendapatan dia kurang daripada yang mereka perlukan. Orang kurang upaya, orang yang tidak sempurna, OKU. Penghuni rumah anak yatim, anak-anak yang telah kehilangan ibu dan bapa, ataupun ibu atau bapa mereka ditempatkan di satu-satu kawasan atau di satu-satu tempat. Dan penghuni rumah orang tua. Ada setengah tempat ditempatkan untuk orang tua. Perenggan ketiga. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Sri Damai. Kenapa mendapat sokongan? Kerana program ini sangat baik. Sangat baik dan patut diwujudkan lebih awal. Mereka selain daripada memberi sokongan, turut memberi sokongan tenaga. Maksudnya dia memberi bantuan dari segi tenaga. Mereka membantu pula menggerakkan program Bank Rezeki Bergerak. Mereka juga aktif. Mereka ni penduduk Taman Sri Damai membantu mengumpulkan dan mengkategorikan, mengelaskan, mengumpul dan mengelaskan barangan keperluan harian. Kumpul, dia cari bantuan, dia kumpulkan dan dia kelaskan untuk salur pada Bank Rezeki Bergerak. Perenggan keempat. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak termasuklah makanan kering dan makanan basah. Makanan kering ni macam mana? Makanan kering bermaksud makanan yang tahan lama. Contohnya beras, biskut, telur. Lagi? Apa jua makanan yang boleh bertahan lama? Makanan basah? Makanan basah ni makanan yang mempunyai jangka hayat yang lebih pendek. Contohnya sayur-sayuran, ikan, ayam, daging. Dia tak selama biskut. Buah-buahan ni kalau lama sedikit dia akan rosak. Perenggan terakhir, inisiatif murni ini juga, iaitu maksudnya langkah program murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan. Daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau kita kenali juga dengan nama ringkasnya JKM. Sebarang bantuan yang hendak dipohon, kebiasaannya semua masyarakat Malaysia akan pergi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain daripada agensi kerajaan, agensi swasta turut menyumbang. Maksudnya, agensi swasta turut memberi bantuan
Untuk menjayakan Bank Rezeki Bergerak, terdapat 3 pihak yang bekerjasama, iaitu penduduk Taman Sri Damai, agensi kerajaan dan agensi swasta. Okay. Baiklah murid-murid, berdasarkan maklumat yang telah kita baca, murid-murid diminta merespon terhadap maklumat tersurat yang telah diberikan. Kalau kamu lihat dalam buku teks ini, terdapat 2 ayat yang telah dicetak berwarna. Jadi ini adalah maklumat tersurat yang dipilih. Apa maklumat tersurat tu? Okay, maklumat tersurat maksudnya apa yang ada dalam teks, yang mudah kamu fahami dan kamu tidak perlu menganalisis untuk faham. Respon pula adalah tindak balas, sama ada dalam bentuk perbuatan maupun reaksi jawapan apabila ditanya. Ni responlah tindak balas kamu. Baiklah, mari kita lihat maklumat tersurat yang pertama. Maklumat tersebut dalam perenggan kedua. Program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin, orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Apakah respon yang telah diberikan? Kita mestilah sentiasa membantu golongan miskin, orang kurang upaya, anak yatim dan orang tua bagi meringankan kesusahan mereka. Kita hidup dalam lapisan masyarakat, dapat pelbagai kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi, hidup mewah, ada yang bersederhana dan juga golongan miskin. Terdapat frasa kedua untuk kita merespon. Maklumat tersurat yang kedua mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Kotak ini cikgu tinggalkan untuk kamu respon. Apa respon kamu? Kenapa mengkategorikan barangan keperluan? Mengapa dikategorikan? Kerana untuk memudahkan barangan yang disumbangkan diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Baiklah. Sebagai tugasan kamu diminta untuk melengkapkan respon yang kedua. Berpandukan lampiran tugasan yang saya sertakan. Setelah tugasan kamu selesai, sila hantar secara peribadi melalui aplikasi WhatsApp kepada saya. Sebarang persoalan dan pertanyaan bolehlah diajukan kepada saya pada bila-bila masa. Semoga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Cikgu mendoakan agar murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera. Kita jaga kita perlu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.